Apa berlaku jika isteri tak berhubungan intim berminggu-minggu? Ramai ingat kalau tak bersama suami lama sikit, tak ada apa pun berlaku. Tapi hakikatnya, badan dan hormon wanita ni sangat sensitif. Bila berminggu-minggu tak bersama, especially isteri yang tengah subur, ini kesannya. 1. Hormon cinta, oksitosin berkurang. Bila tak ada sentuhan dan hubungan intim, hormon oksitosin dan endorfin makin rendah. Isteri jadi lebih mudah rasa murung, jauh hati atau stres tanpa sebab. Otak wanita memang dicipta untuk rasa connect dengan pasangan secara fizikal dan emosi. 2. Rahim dan faraj kurang rangsangan semula, jadi hubungan intim bantu darah mengalir lancar ke kawasan reproduktif. Bila jarang bersama, pelinciran semula jadi berkurang, otot faraj jadi kurang aktif. Long term, mudah rasa kering, ketidakselesaan masa bersama semula. 3. Hormon subur mula tidur perlahan-lahan wanita TTC yang terlalu lama tak bersama. Ovulasi tetap berlaku tapi peluang persenyawaan jadi kosong. Bila hormon progesteron tak cukup dirangsang, penempelan susah nak jadi walaupun ovum subur. 4. Emosi pasangan makin jauh, komunikasi menipis. Bila hubungan fizikal terputus lama, spark dan bonding semula jadi boleh terhakis perlahan-lahan. Ramai pasangan TTC tak sedar tekanan dari terlalu merancang, buat hubungan jadi hambar. Apa yang boleh isteri buat? Bina semula keintiman secara perlahan dan penuh kasih. Bukan semata hubungan fizikal, tapi peluk, berbual, sentuh, zikir bersama. Amalkan FRT setiap pagi sebelum sarapan, bantu kuatkan hormon wanita, tingkatkan pelinciran semula jadi dan rasa keinginan yang lembut dan sihat. Wanita bukan mesin hormon, dia perlukan sentuhan, rasa dihargai dan masa untuk connect semula, luar dan dalam. Komen saya rasa sunyi kalau awak faham struggle ni dan jangan lupa follow untuk konten TTC, hormon dan kesihatan wanita yang real, lembut dan menyentuh jiwa.